Teknik teater membaca merupakan satu pendekatan pengajaran yang menggabungkan unsur pembacaan skrip dan lakonan secara dramatik tanpa memerlukan penghafalan atau penggunaan pentas sepenuhnya. Ia sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah khususnya untuk kanak-kanak bagi meningkatkan kemahiran membaca, sebutan, pemahaman, intonasi dan keyakinan diri. Seterusnya ialah ciri-ciri teknik teater membaca. Ciri yang pertama, pelajar membaca skrip secara kuat mengikut watak yang diberikan. Ciri yang kedua, teknik teater membaca ni tiada hafalan diperlukan, iaitu pelajar boleh membaca terus daripada skrip. Ciri yang seterusnya adalah pergerakan yang minimum. Hanya dalam teknik teater membaca ini, hanya ekspresi suara dan mimik muka sahaja yang perlu diberikan penekanan. Ciri yang keempat adalah fokus kepada intonasi, sebutan, emosi dan gaya bahasa dalam pembacaan. Ciri yang terakhir adalah teknik ini sesuai digunakan untuk pengajaran bahasa dan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kami akan berkongsi kepada kamu semua salah satu teknik membaca lontang, iaitu teknik teater membaca. Teknik ini merupakan satu kaedah pengajaran membaca yang menggunakan elemen teater ataupun lakonan untuk menjadikan sesi lakonan tersebut lebih ekspresif, menyeronokkan dan bermakna. Dengan menggunakan intonasi bersuara, mimik muka dan gerakan tubuh serta emosi, kanak-kanak dapat memahami isi teks dengan lebih mendalam. Ia juga membantu mereka menghayati cerita, memperkaya kosakata dan meningkatkan keyakinan diri semasa membaca. Teknik ini sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia bukan sahaja dapat membina kemahiran membaca tetapi juga melibatkan kerja berpasukan, imajinasi dan kreativiti mereka. Assalamualaikum dan hai semua. Waalaikumsalam. Hai cikgu. Hari ini cikgu akan menunjukkan bagaimana teknik teater membaca diaplikasikan dalam petikan yang bertajuk Bobby dan Ruby. Okey, baiklah. Begini cara baca. Kamu perlu memberikan atau menunjukkan ekspresi muka, mimik muka dan intonasi yang bersesuaian dengan ayat-ayat ini. Contohnya, kalau menggunakan tanda tanya, kamu kena menjaga intonasi yang sedang bertanya. Awak makan ke? Janganlah awak makan. Kalau kita dah bertanya, makan ke? Masa benda tu tak adalah menunjukkan intonasi yang sangat sesuai. Okey. Contohnya di sini, Bobby si ulat beruncas bertepuk tangan ketika Ruby si kanguru berhenti melompat. Contohnya di sini, hebatnya. Tak boleh macam hebatnya, macam tak ada bersemangat. Macam tu. Lepas tu kata Bobby, lepas tu bolehkah awak bawa saya melompat bersama? Saya boleh dah duduk dalam kantung awak. Okey, baiklah. Sekarang saya nak Farhana tolong bacakan dengan intonasi yang betul. Bobby si beruncas bertepuk tangan ketika Ruby si kanguru berhenti melompat. Hebatnya, kata Bobby. Berhenti, salah tu. Nanti intonasi kamu salah. Sepatutnya kamu perlu menggunakan intonasi yang sangat teruja. Contohnya, hebatnya. Tak boleh nak, oh hebatnya. Tak boleh macam tu. Bobby si beruncas bertepuk tangan ketika Ruby si kanguru berhenti melompat. Hebatnya, kata Bobby. Bolehkah awak bawa saya melompat sama? Saya boleh duduk di dalam kantor awak. Betul tak cikgu? Betul. Melalui pembacaan ini, kita dapat lihat bagaimana kanak-kanak bukan sahaja membaca tetapi juga memahami intisari cerita dan menghayati perwatakan. Kesimpulannya, teknik teater membaca merupakan pendekatan yang menyeronokkan dan berkesan kepada kanak-kanak untuk menguasai kemahiran membaca dengan lebih baik.
Sekian, terima kasih.